Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Farid Zul ataupun lebih dikenali dalam industri ini sebagai Abah Furqan. Okey, semua dengar dan nampak slide Okey Okey, pada hari ini kita cover asas pengenalan pasaran hadapan komoditi FCPO. Lebih dahulu saya kenalkan saya CFBR HP Investment Bank USJ Taipan. Hari ini yang pertama, webinar pertama asas kita ada dua webinar asas. Satu lagi esok kita cover more to order punya type dengan JTrader, which is lebih complicated sikit pada peringkat permulaannya lah. Lepas tu bila dah dengar insyaAllah boleh faham lah, tak ada masalah. Okey, pada hari ini kita cover apa tu CPO, analogi pasaran dia, proses jurus niaga dia, kelebihan pasaran hadapan, faktor-faktor yang mempengaruhi harga-harga CPO ni apa benda, produk futures market ataupun pasaran hadapan yang lain selain daripada FCPO, maknanya foreign product ke apa yang also syariah compliance tapi kita boleh trade. Ringkasan spesifikasi FCPO ni, keperluan margin, contoh kiraan sistem margin kontrak man yang kita nak trade macam mana dan sebagainya, dan kita cover sikit tentang basic technical analysis. Okay, technical analysis mostly yang advance ke yang lebih detail akan di cover oleh Cikgu Wafi, nanti dia akan ada buat lagi 2 webinar kemudian. Okay, yang ini saya secara asas yang on the surface untuk basic-basic yang mungkin kalau anda semua tak ada langsung knowledge pasal technical analysis ni mungkin membantu anda lah untuk anda dapatkan gambaran yang awal. Okay, lepas tu kita go to chart, support resistance, trend, major candlestick reversal, moving average dan sebagainya lah. Yang asas dia, yang basic. Okay, yang more advanced detail webinar Cikgu Wafi dengan kelas. Okay. Okey, pertama sekali pasaran hadapan komoditi FCPO. Bila kita cakap komoditi, maksudnya FCPO ni adalah futures standard futures crude palm oil. Okey, dia nyalah kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia, sebab dia ada juga dalam USD dekat pasaran CME, tapi kita trade dalam ringgit Malaysia, is a global juga. Dia didagangkan dalam Bursa Malaysia Derivatif. Okey, kalau dekat Bursa Malaysia tu ada Bursa Malaysia dan Bursa Malaysia Derivatif. Bursa Malaysia Derivatif ni adalah subsidiary Bursa Malaysia lah. Okey, tidak lama, semenjak tahun 1980 lagi dekat Bursa Malaysia. Kalau orang tak recognize, orang tak tahu because tak ada exposure tentang cara-cara nak trade komoditi FCPO ni. Padahal benda dah lama, okey, dah lebih 30 tahun. Harga CPO kat Bursa Malaysia juga dah jadi rujukan, antara rujukan utama pemain pasaran hadapan dalam industri minyak makan dan lemak. Okay, minyak makan lah, minyak sebab kita tahu CPO untuk buat cooking oil, sama juga dengan soya oil, dia jadi rujukan lah CPO ni. Okay, CPO ni perjanjian jual beli kontrak standard komoditi untuk satu masa ke hadapan. Okay, contoh kita beli untuk bulan ke depan, bulan 3, kita kontrak ataupun standard tu adalah untuk bulan yang ke hadapan. Ini tak ada pening sekarang. Terang ni kan jadi pening kontrak-kontrak ni. Tak apa, ini just asas ini pengenalan je. Okay, dia kontrak berdasarkan bulan, dia ada bulan-bulan dia tu untuk trade. Biasanya kita akan trade bulan yang ketiga lah, saya akan explain nantilah kenapa dan mengapa. Kontrak pasaran hadapan dia ni mengikut standard yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia, so dia tak boleh ubah-ubah. Bursa cakap satu kontrak adalah untuk satu lot lah, tak boleh nak setengah lot ke 0.1 lot ke macam forex, tak. Sebab tu forex dia CFD, dia bukan go through the real exchange. So kalau siapa-siapa yang pernah trade forex lah, bukan saya nak condemn forex, tapi itu reality dia lah, sebab CFD dengan real contract futures is different. Okay. Okay, pada siapa-siapa yang tak pernah tahu, inilah dia gambar rajah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah. Okay, boleh tengok. Inilah yang anda akan trade di masa hadapan nanti. Okay,
Analogi pasaran hadapan. Okey. Cara dia macam mana nak dapatkan pertukaran orang kata dekat Exchange Besar Malaysia ni adalah peladang dia menyediakan FCPO ni tadi, pembuat minyak masak memerlukan crude palm oil ni tadi untuk yalah dijualkan, untuk di export dan sebagainya. Okey, di sini dah pertukaran exchange tadi berubah. Okey, Rashid dah masuk. Okay, Rashid, kita pun baru start, tak ada apa sangat lagi. Kita ada recording juga, nanti you boleh capture balik yang awal tadi sikit lah. Mute-kan dia punya mic, Rashid. Okey, dekat sini dia buat pertukaran exchange tu tadi. Dia menyediakan tadi, peladang menyediakan barang, dan barang tadi dikendaki oleh pembuat minyak masak. Kita panggil oil refineries. Dan dia ada lagi lah player-player yang lain yang sisi macam peladang ni, contohnya juga macam Saim Dhabi ke, IOI Corp ke, ada juga pembangun kecil. Itu pulang lah. Okay. Simple je. Okay, proses urus niaga dia macam ni je. Simple Katakanlah pelabur satu, dia nak membeli. Dia call orang yang macam saya ni lah, FBR ataupun dealing desk, dia nak buat order ke exchange. Okay. Yang another part of FBR pula, contohlah broker lain kena sebagainya, pelabur dua nak menjual. Okay, dekat sini dia matching. Seorang beli, seorang jual. Proses matching order tu berlaku di Bursa Malaysia. Okay. Ini traditional ways. Kita gunakan telefon, kita call dululah. Okay, tapi for emergency cases, if let's say you are away from computer, away from your punya mobile, you masih boleh call, tak ada masalah. Kita always be ready for you untuk execute you punya order. Okay, tapi ini contohlah yang kat bawah tu, kalau you boleh nampak pelabur sebut nama produk, kuantiti dan kod pelanggan dengan jelas dan terang. Contohnya saya Faizal, kod pelanggan saya ABC1234. Saya nak buat order, nak buy FCPO kontrak Januari 2017 katakanlah. Buy stop saya pada harga 2067. Take profit saya 2087. Okay. So stop loss saya pada 2057. Okay, buy stop ni merupakan entry buy on breakout. Okay, so adalah nanti saya akan explain tu dalam webinar kedua. Okay, kalau ni offline, tapi pada masa sekarang anda juga boleh menggunakan sistem JTrader ke TC Pro ke untuk key in online sendiri. So bila you dah faham, you dah jelas, you boleh buat sendiri lah. So lagi cepat. Sebab kadang-kadang bila you call FBR pun dia tengah handle another customer untuk masuk order. Kadang-kadang dia kat toilet. Dan macam-macam lah. So kadang-kadang benda ni laju. So anda nak cepat, the best way is key in sendiri. Okay. Apakah kelebihan pasaran hadapan? Apakah kelebihan futures market? Apa kelebihan FCPO tadi, FCPO ni? Okay. Yang pertama, dia hanya fokus kepada satu produk saja. Tak ada masalah. Macam equity market. Equity market ada lebih daripada 1000 counter yang anda perlu pilih. Bukan saya nak connect equity market, boleh trade equity market, tak ada masalah. Saya pun buat equity market, saya 2 license. So cuma ini lebih fokus. Okay, you fokus kepada satu produk. Okay, lagi satu, yang kedua, pasaran dua hala. Macam stock market, you buy, baru you boleh jual. Okay, kalau kata market bull, then definitely you senang nak buat duit lah. Tapi kalau market sideways ataupun market downtrend, sama ada you pegang you punya saham tu, you peluk kuat-kuat, you pegang, ataupun kalau you jenis yang cut loss, then you selamat, you tak rugi masa esok. Ataupun jenis pemilihan stok anda memang anda pilih stok yang banyak dividen, yang bagi dividen peluangan yang lebih baik. Anda tahu blue chip punya company yang kuat dan strong, anda just makan dividen itu, tak ada masalah juga. So anda nak pegang ke apa semua, anda still gain the dividend. Okay. Tetapi pasaran dua hala ni, market bullish ke, market bearish ke, definitely you can make money. Tapi dengan ilmu lah. Okay. Sebab apa? Sebab dia pasaran dua hala. Bila market tengah bull, you buy lah, you cari buy lah. Bila market tengah downtrend, you cari sell je lah. You boleh sell dulu tanpa you beli dulu. Dan jadi you close order dengan buy balik. Dia macam tu. Jangan pelik. Saya akan terangkan. Dia adalah syariah compliant. Yang ketiga, kecairan yang tinggi pada setiap masa. Okey, tak ada masalah dari segi volume.
Seperti saham-saham equity, kadang-kadang bila anda masuk saham-saham yang anda rasa fundamentals dia bagus, anda try nak main long term. Then kalau you beli kecil-kecil, is okay, tak ada masalah pun dari segi ni. Cuma kalau if you are big player, you beli dalam kuantiti yang besar, you nak keluar tu, dia masalah sikit lah, berterabur sikit lah dia punya chart nanti. Sebab bila you sell semua pegangan anda, saham tu pula liquidity dia rendah, tak ada bahaya yang banyak, harga dia akan berjunam-junam lah. Dia jadi macam tu lah. Okay. So, if volume ada, tak ada masalah juga. Sebab saham, that's why kalau kita nak trade pun, kita kena scan through, cari yang ada volume, yang tengah banyak volume, dan sebagainya kan. Okay. Dari segi FCPO, dia tak ada masalah. Volume is always there. Asalkan anda trade bulan yang ketiga. Okay. Bulan yang ketiga, 3 bulan ke hadapan. Supaya kita tak nak physical. Kita tak nak physical deliveries. Dan bulan ketiga adalah bulan yang paling banyak volume. Bulan yang speculator, bulan yang trader-trader masuk untuk buat duit dekat situ. Bukan dekat bulan pertama, bukan dekat bulan pertama, definitely cannot lah. Okay, sebab dia nak expired lah. Okay, kos yang tetap, Yuran Broker dan GST. Ni biasalah, kalau kata dari segi saham tu, you beli banyak, lagi banyak you punya apa ni. Ni pun lebih kurang, kalau kata you beli satu lot dengan 2 lot, dia akan bertambah lah, sama lah. Tapi dia tetap dari segi fees dia tak based on percentage. Okay. Keuntungan FCPO bebas cukai, yes, saham pun sebenarnya bebas cukai. FCPO menawarkan leverage yang tinggi. Okay, ni beza sikit, di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi bagi setiap RM yang dilaburkan. Ni kita cakap leverage. Biasa orang cakap leverage apa benda leverage kan. Leverage ni macam dengan nilai yang RM1, kita boleh contohnya leverage kan, senang cerita, CPO ni dia bagi margin. Okay, satu margin, contoh untuk standard lot FCPO, satu lot full 6,000 untuk margin. Kalau day trade, RM3,000. Okay, dengan margin yang banyak ni, you masuk satu lot tu sebenarnya, kalau you nak beli satu kontrak FCPO ni, iaitu 25 tan FCPO, berapa sebenarnya dekat real market, dekat physical market? Mahal kan? Tapi dengan margin yang sebanyak 3,000 dan 6,000 ni, anda boleh beli. Point gerakan dia juga, anda boleh buat banyak duit, anda leverage kan dekat sini, anda juga boleh rugi banyak. Okay, that's why ilmu penting untuk kita minimizekan risk tu. Okay, sebab dia consider high risk investment, tapi risk tu sebenarnya kita boleh kawal. Okay, FCPO disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Securities sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Okay, dia physical, dia ada komoditi, dia ada physical, dan dia syariah. Boleh rujuk kepada link yang saya bagi kat sini ya. Okay, www.sc.com. Lepas tu you pergi content, upload, you pergi kepada muka surat 84 sehingga 88, you boleh baca dan go through. Dia explain why FCPO syariah compliant. So tak ada masalah, anda tak takut. Kita nak trade sesuatu produk, kita kena pastikan produk tu halal. Okay. Okay, kita go to next. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO. Okay, yang pertama ialah setakat ni faham semua okey boleh dengar Sekejap, tengok Telegram ada soalan ke apa ke. Okey, tak ada. Right. Faktor yang mempengaruhi harga pasaran CPO, yang pertama adalah permintaan ekspor CPO sendiri. Okey, sebenarnya kita trade ni based on chart. Kita tak ambil peduli sangat tentang faktor-faktor ni, fundamentals, news. Tapi ini orang kata sebagai, kita perlu tahu jugalah. Okay, apa reason why and everything. Sebab everything sebenarnya dah factor in dalam chart. You boleh nampak awal lagi daripada news-news yang ni akan keluar. Cuma ni sebagai guide. Tak adalah bila orang tanya you trade apa, apa faktor yang menggerakkan harga pasaran CPO, you pun tak tahu. So susah lah. So at least you can explain to your friend yang berminat pun, dia CPO naik sebab ekspor dia tinggi ke apa dan sebagainya. So nampak best lah sikit kan. Okay, permintaan ekspor CPO sendiri. Okay, jika ekspor CPO meningkat, bermaknanya demand dia tinggi lah. So bila demand tinggi, definitely harga akan naik lah. Tu je, dia demand and supply juga. Okay,
Sama juga dengan nombor 2, kalau kita tengok production, pengeluaran dia banyak, penawaran dia banyak, tapi demand sama, then definitely harga akan jatuh sebab supply lagi banyak, demand sama ataupun kurangan, harga akan jatuh. Tetapi kalau supply banyak, demand pun makin meningkat, then square sama je, dia tak ada beza banyak sangat. So yang ni kita kena tahulah. Okay. Yang ketiga, harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia ni disebabkan pada masa harga minyak tengah mahal, $100 setong dan sebagainya, dia memang sangat relevan. Kata sebab apa? Sebab biodiesel program kita. Biodiesel memerlukan crude palm oil. So bila minyak mahal, minyak mentah mahal, kita masukkan biodiesel ni, kita suntik crude oil dalam palm oil dalam adalah proses dia dalam biodiesel, minyak akan jadi lebih murah. So demand for CPO tu sendiri meningkat. Tapi sekarang tak, faktor nombor 3 ni tak berapa relevan sebab harga minyak kita pun dalam $50 setong. So tak banyak beza, dalam 53, 54 macam tu sekarang. Unless kalau dia pergi balik naik tinggi, then definitely sekali lagi demand for CPO tu sendiri untuk biodiesel akan meningkat balik lah. So definitely harga akan naik. Itu kena tahulah, ada B10, program-program dia, B7 macam tu lah. Makin lama makin tinggi dia orang boleh suntik palm oil ni dalam biodiesel. Okey, yang keempat, harga minyak soya dunia ataupun soya oil. Soya oil bukan soya bean, bukan soya bean meal. Kenapa? Sebab soya oil dengan minyak sawit ni sama je. Dia cooking oil, dia barang pengganti. So bila harga soya naik, soya oil naik, minyak soya naik, then definitely orang akan look for CPO. Harganya lagi murah, so orang akan buy demand for CPO. So jika CPO naik pula, orang akan buy soya. So dia beriringan. So they reflect to each other. Andai kata harga minyak soya jatuh, definitely harga minyak CPO pun mungkin akan jatuh. Disebabkan, yalah, dia permintaan orang, daripada orang nak beli CPO yang mahal, baik orang beli minyak soya yang murah. Ada macam tu, dia seiringan, lebih kurang macam tu lah orang kata, sebab dia barangan pengganti. Dalam bahasa Inggeris dia orang panggil apa lupa pula, tak ingat. Dulu ada belajar kat ekonomi, tak ingat lah, tapi saya ingat barangan pengganti lah. Okay. Yang kelima, faktor cuaca. Okey, yang keempat tu tadi, minyak soya ni, that's why kadang-kadang dalam CPO ada gap down, gap up, disebabkan CPO punya trading time dalam 5 jam sahaja sehari. Okey, pukul 10.30 sampai pukul 12, pukul 3 sampai pukul 6. So definitely dalam 5 jam lah. While minyak soya dalam 18 jam sehari trading. So apabila market CPO dah tutup, minyak soya ni berjalan malam-malam kan. You nak trade minyak soya pun boleh juga. Okay. Tapi bila dia berjalan, contohnya minyak soya naik banyak pada malam tu, esoknya harga CPO buka could be dah reflect tu dia minyak soya yang dah naik banyak ni. So dia akan buka gap. Demand dia dah tinggi dekat situ. So that's why kalau jangan pelik, kalau most of the factor pasal CPO gap down ke gap up ke is because minyak soya ni tadilah. Okay. Unless kalau kita punya bursa Malaysia buat FCPO trading sampai 18 jam juga ke, so dia tak ada masalah gap tu lagi dah. Alright. So yang kelima adalah faktor cuaca. Faktor cuaca ni kalau nak tengok, if let's say banjir besar ke, kebakaran ke, dia boleh affect production of CPO. So bila dia affect production, maknanya less supply. So less supply, kalau demand sama, harga akan naik lah. Macam tu lah. Sama juga kalau macam nak tengok cuaca, jerebu banyak kan, sana sini masa report, masa tu harga CPO tu naik. Ke barangkali yang sangat tinggi. Biasanya kita tengok based on past history, bila ada jerebu, harga CPO naik. Sebabkan ni lah, jerebu biasanya datang daripada Indonesia. Indonesia juga dah take over Malaysia as a number one production untuk pengeluaran CPO ni tadi. So efek dia besar lah. Okay. Yang keenam, faktor currency, RM, nilai ringgit Malaysia. Okay. Dia punya logik dia macam ni. Kalau ringgit kita melemah maknanya ringgit kita jatuh lah. Ringgit kita jatuh
CPO punya demand it could be higher sebab orang yang nak export, contoh negara India ke negara China ke nak export, dia boleh membeli CPO dengan nilai ringgit yang lebih lemah. So less dia bayar CPO tu sikit lah sebab ringgit kita dah jatuh. Begitu juga sebaliknya, kalau kata ringgit kita mengukuh naik, dia punya demand for CPO akan berkurangan lah. So kalau ringgit kita kukuh sangat, kuat sangat, baik dia beli soya lah kata, kan? Tak adalah exchange ringgit tu mahal sangat, dia nak kena bayar. So tampung kos ringgit yang dah mengukuh. Contohlah kalau ringgit kukuh pergi RM3 ke kan, manalah tahu kan. Tapi sekarang tengok macam nak pergi RM5 Okay, next. Produk lain pasaran hadapan Malaysia. Okay, ini local produk dalam bursa Malaysia. Kita ada CPO yang paling famous, dah 30 tahun, memang patuh syariah. Kita ada FGLD, pasaran hadapan emas yang tak patuh syariah dan tak ada sambutan dan tak ada sangat volume. Tak best. Tapi bolehlah trade kalau kata for non-bumi ke dan sebagainya, dia boleh try. Tapi volume still not there. Dia tahu kenapa yang famous still CPO. FKLI agak famous juga, tapi still tak syariah. Dia ada satu lagi yang baru launch pada hujung tahun ni. Dah launch lah. Saya tak ingat berapa bulan lagi. Berapa bulan 11 10 lagi. Tapi still tak ada volume juga. Itu Tin Futures. Also tak syariah sebab dia bukan physical delivery. Dia tak ada physical. Okay. Okay. Cik Ahmad Nasir, saya boleh masuk pakai handphone tak dengar please help. Macam mana pula tak dengar Wafi boleh tolong Wafi? Tengok kan Abang Nasir Osman kita, dia pakai handphone tapi tak dengar dia. Okay, tak apa, tu Cikgu Wafi tolong nanti. Right. So itu dia yang lokal. So yang lokal ni yang satu je lah yang syariah, CPO. Okay. Tapi kalau kita pergi ke pasaran antarabangsa, which is you boleh trade juga dalam Global J Trader, you ada NIMEX, Seaboard, CME, exchange yang antarabangsa lah, New York Mercantile Exchange, NIMEX, Seaboard, Chicago Board of Trade, CME, Chicago Mercantile Exchange. Okay, kita ada soya oil, soybean oil, kita ada crude oil, kita ada copper. Crude oil memang famous lah, dia raja komoditi orang kata. Okay, kita ada copper, kita ada natural gas, kita ada corn. Then masa sebelum ni kita ada ICE punya exchange, kita ada sugar, koko jumbo kan. Tapi ICE dah tak ada sebab dia charge data feed yang melampau. So yang ini still free. So kita boleh trade juga. So tak ada masalah. Okay. Kita boleh trade dekat Global J Trader, HB pun ada, bank pun ada, mana-mana yang ada Global J Trader, so boleh trade. Dia dalam satu platform you boleh trade this product, you boleh trade CPO product. Okay, tapi dia punya spesifikasi different. Macam soya oil, satu tick dia $6, crude oil $10, copper $12.5, natural gas $10. Macam itulah lebih kurang. Ini kalau siapa-siapa yang nak berminat in detail kena tanya lain lah nanti. Tapi memang ada ramai yang disebabkan faktor kerja siang dia tak dapat nak tengok CPO, dia trade soya. Sebab soya dia punya behavior lebih kurang CPO. Kalau crude oil ni dia lagi ganas sikit, tapi crude oil sebenarnya lagi best. Tapi dia ganas dan laju lah, margin yang dia perlukan pun boleh tahan lah, besar dah. Okay. Right, next. Okay, ringkasan spesifikasi untuk FCPO. Okay. Minyak sawit mentah yang fizikal. Satu tick ataupun satu point ataupun satu mata kita sebanyak RM25. Okay, sebab apa RM25? Sebab 25 tan sebenarnya satu kontrak tu. Okay, so setiap pergerakan satu mata tu sebenarnya RM1 punya point. Kalau kita tengok 3,000 pergi 3,001, itulah point dia. Okay, dia kalikan dengan 25. Okay, so satu kontrak ataupun satu lot yang kita beli, satu point mata bergerak adalah sebanyak RM25. 10 mata bergerak adalah sebanyak
RM250 profit ataupun loss yang kita boleh buat. 100 mata point bergerak sebanyak 2,500 ataupun 2,500 loss ataupun 2,500 profit dah boleh buat. Macam itulah. Tapi tak adalah kita nak biar loss sampai 2,500 kan. Adalah cara-cara dia nak cut loss dan sebagainya, risk berapa yang kita nak ambil dan sebagainya, itu kita akan guide anda lah nanti. Okey, kontrak tamat expired pada 12 hari pada 15 hari bulan setiap bulan. Okey. Contoh pada upcoming 15 Januari ni 2017, maknanya kontrak untuk Januari akan expired lah. So spot month akan bertukar kepada Februari. Dia jadi macam tu sebab dia expired tengah bulan. Tapi kita tak trade Januari Pada masa sekarang ni pun kita dah trade March punya kontrak sebab kita trade 3 bulan ke hadapan. Okay. Sesi pagi dia buka 10.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Okay. Pre-open buka 10 pagi sampai 10.30. 10 pagi sampai 10.30 ni setengah jam before market buka, kita boleh key in. Tapi dia tak boleh match lagi lah sebab dia akan open pada 10.30. Sesi petang pula 3 petang sampai 6 petang. Pre-open dia 2.30 sampai pukul 3. Okay. Kalau anda nak tengok spesifikasi penuh, benda boleh rujuk SCPO punya website dekat bursa-malaysia.com. Derivative product, commodity, crude palm oil, futures CPO. Dia ada lagi lah detail kalau kata based on physical punya delivery, berapa persen CPO tu boleh rosak dan sebagainya. Semua itu tak berapa penting untuk kita yang nak trade. Bukan kita nak ambil delivery produk, bukan kita nak ambil physical Okay, tapi kalau nak tahu boleh pergi tengok. Okey, keperluan margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia dan akan berubah dari semasa ke semasa. Okey, pernah satu ketika dulu margin 12,000 satu lot, mana ada. Sebelum ni, sebelum 30 Ogos, margin 5,000, lepas tu 5,500, lepas tu 6,000. Yes, betul. So sekarang ni full margin adalah RM6,000 untuk satu lot atau satu kontrak. Okey. Bila saya masukkan 6,000, maknanya anda boleh overnight lah. Anda boleh bawa kepada next day position anda. Tapi kalau kata anda mempunyai less than 6,000, anda boleh day trade lah. Sebab day trade margin adalah 3,000. So kalau ada 3,000 ke 4,000 ke, anda boleh trade. Tapi kita punya cikgu, Rafi, WR dan kita sendiri pun memang sarankan sekurang-kurangnya modal anda untuk anda trade ni pastikan 10,000 at least. Okay, untuk peringkat permulaan ni kita proses belajar. Okay, alright. So ada reason dia dari segi risk management dan sebagainya, nanti akan diterangkan kemudian. Margin call, sekiranya jumlah account kurang daripada maintenance margin. Saya akan tunjukkan contohnya sekejap lagi. Okay, contoh sistem margin. Pelabur A mulakan pelaburan dengan 6,000. Contoh dia bank in ngam je. 6,000 okay, buat belian. Buy satu kontrak CPO pada November 2016. Okay, pada harga 2,500. Okay, so satu lot 6,000 lah. Yuran broker contoh 40 lah untuk overnight. Okay. Okay, esok harinya harga CPO naik kepada 2,510 dari harga belian. So kita untung 10 tick, 2,510 tolak 2,500. Kita untung 10 tick ataupun 10 mata ataupun 10 point. Okay. Ataupun kalau biasa term forex dia panggil 10 pips. Okay. Profit loss. Okay, tadi 10 kali 25 sebab 1 point 25 kali dengan satu lot tolak dengan yuran broker bersamaan dengan RM210. So baki akaun anda akan bertambah 6,000 tambah 210 dan ini adalah equity anda lah, baki akaun anda lah. So margin anda pun dah bertambah kepada 6,210. Macam tu je, simple cara kira dia. Okay. Jika esok harinya, contoh kita buat contoh yang sama, kita beli tadi 2,500 tadi ni contoh untung, contoh rugi pun nak beritahu juga. Okay. Jika harga CPO turun pula, dah beli 2,500, dia turun kepada 2,490. Anda cut loss anda 10 mata. Okay. Anda rugi 10 mata,
sama juga 10 mata kali 25 kali 1 lot, tolak lagi dengan broker. So anda rugi 290. So 6,000 tolak 290, baki akaun anda adalah 5,710, anda dah margin call 2010. Dia tak macam forex, margin call terus habis duit ke apa, tak. Ini dah consider margin call. So kalau anda nak masuk position lagi untuk overnight, anda kena top up lah lagi balik untuk cukupkan top up 290 lagi, itulah. That's why kita cakap better more, sebab kita ada buffer untuk berapa kali kita trade rugi dan sebagainya. Adalah dari segi money management dia. Tapi kalau ini untuk day trade, boleh trade lagi lah sebenarnya. Okay. Okay. Kos-kos niaga contoh, yuran broker 20 hingga 36, beli dan jual untuk intraday 40 hingga 50, beli dan jual untuk overnight. GST adalah daripada nilai broker kita. Contoh kita day trade 20, kita punya fees. So GST adalah RM1.20 lah. Tambah lagi RM1.20 lah. Tu GST sebab 6%. Okay. Kalau 22 dia jadi RM1.32 lah. Perisian chart. Okay. Bursa session anda kena subscribe kalau anda nak more advanced punya charting. Tapi kita WSKA 188 ni dah tak ada kan. Sebab kita cakap pada RSB Trade Smart. Ini percuma. Mengikutlah broker-broker tentu ada bagi percuma. Ikut term and syarat dia. Macam RSB Trade Smart memang percuma. Bursa session kena subscribe. Anda mesti boleh tengok live chart ni semua. Anda juga boleh subscribe NextView, Signal, Motivate. Macam ni charge data feed dengan bulanan dia agak mahal lah. Macam Signal lebih kurang 1,000 lebih kot sebulan. Ni Cikgu Afi yang pakai ni. Buat dia trade besar tak apalah. Okay. So untuk permulaan kalau anda nak pakai yang free dulu pun boleh. Kalau anda nak cuba Bursa Station sebelum kelas, anda try to subscribe sebab dia bagi 2 minggu percuma. Anda boleh kodek-kodek. So kalau anda rasa berbaloi untuk anda subscribe, dan anda subscribe. Sebab RM1,000, lebih kurang RM1,000 setahun. So dalam RM80 lah sebulan kan. Okay. Dan kos yang lain, masa lah untuk anda melakukan analisis, untuk anda buat journal. Sebab jangan take it easy, take it for granted. Sebab after anda kelas, anda akan kena buat journal, anda kena analisis, buat paper trade. Semua ni memerlukan masa. Okay. Jangan rasa macam buat tu macam cincai-cincai, tak. Kadang-kadang kita perlukan jugalah. Kalau tak dapat hari-hari pun, seminggu sekali, seminggu 2 kali pun okey. Buat 2 jam, 3 jam untuk analisis daripada time frame dia sebagainya lah. Okay. Time frame weekly, daily dan sebagainya. Baru kita nampak the whole analisis kita, the whole journal kita. Betul ke tak, nanti cikgu dan cikgu WR akan guide. Mana salah dia akan betulkan dan sebagainya. Okay. Masa untuk melakukan order tak banyak sangat lah. Masuk key in lah kan. Okay. Okay, trade kontrak bulan ke berapa? Penting FCPO gunakan bulan yang ke-3. Okay, elakkan kontrak bulan pertama, definitely janganlah. So, jika ada position tidak ditutup sehingga kontrak expired, physical delivery mesti dilakukan. Ini kita tak bincangkan lah sebab kita fokus kepada aktiviti yang trade bulan ke-3 ni je. Ini penting yang ke-1. Keluarkan kontrak bulan pertama dalam trading system bagi mengelakkan salah tekan. Sebab pernah terjadi salah tekan, nasib baik volume ada juga, cuma volume tu jauh lah. Tapi dia kena tutup juga, so rugi banyak. So pastikan kalau kita sekarang trade March, walaupun jauh lagi March kan. Katakanlah yang 15 Januari tu, dah expired yang spot tu. So definitely Februari dah jadi spot month. So March dah jadi second month. So kita sendiri pun akan bertukar daripada March kepada April. Sebab April akan jadi third month. Faham So bila kita tukar kepada April, jauh lah, lagi jauh lah. Tapi pastikan yang March punya kontrak tu kita kena delete daripada sistem je trader kita, sistem trading kita. Sebab nak mengelakkan salah tekan. Simpan satu je lah, yang bulan yang ke-3 je. Okay. Biasanya kita akan remind juga, dan kalau anda tak pasti juga, anda boleh confirm dengan FBR lah. Sebab kalau kata bulan kedua tu pun, kalau kata anda position lagi dah, buka, ada email, ada sebagainya, FBR akan call apa semua lah untuk tutup. Okay. Boleh faham dekat ni? Sekejap Sekejap
Okey, abang sila dengar. Okey, macam mana nak tahu? Ada dua cara. Satu anda tanya SPR anda lah masing-masing. Dia akan alert anda dan sebagainya. Dan cara kedua yang paling mudah, anda nak tahu, anda rujuk Besar Malaysia punya website. Okay, kalau yang ni contoh dia 30 Ogos lah. Tapi kalau 30 Ogos ada kat sini, anda boleh nampak third month dia adalah November. Okay, November. Tapi kalau sekarang kalau anda buka 31 Disember, third month dia kat sini adalah March. Okay, alright. So anda tahulah anda di bulan yang betul. Ataupun there's another way, kalau kata anda pakai RHP, okay, dia akan keluar kat sini. Anda akan nampak ni Jan, Februari, Mac. 1, 2, 3. Inilah bulan ketiga. Itulah dia. Okay. Alright. So, andai kata ni nanti bulan expired. Akan expired 15 Januari. Okay. Automatik bulan Februari akan jadi bulan pertama. Ni akan jadi bulan kedua. Okay, automatik ini adalah bulan ketiga pula. Okay, so kita pun sama juga akan switch kepada bulan April. Simple je. Dia macam tu je lah. So sangat pula. Macam ni lah, lebih kurang. Okay, tukar macam tu lah. Okay, next. Macam tu je. Okay, kita dah habis cover yang at least yang simple-simple macam mana nak kira-kira tadi semua. Okay, kini saya kongsikan sikit term-term asas. Esok kita akan share lagi term-term asas ni, ada banyak lagi. Ini list sikit. Breakout macam ni. Okay, tekan harga tengah naik, dia retrace, dia naik balik. Okay, dia breakout resistance ni. Ini kita panggil breakout. Okay, dalam keadaan menaik ini adalah breakout. Ataupun masa harga turun, dia retrace, ini kita panggil breakout. Okay, simple itu. Okay, retracement ataupun pullback. Retracement kalau kata harga tengah menaik, ni jatuh. Okay, ini adalah retracement ataupun pullback. Okay, kalau harga turun, naik sikit, ini adalah retracement ataupun pullback. Okay, RRR. Apa dia RRR? 3R. Risk reward ratio, risk return ratio sama je. Okay, kalau kata anda riskkan RM1, pastikan anda dapat sekurang-kurangnya RM2 atau RM3. Atau paling teruk pun lah satu-satu lah. Tapi ni tak ada recommend sangat lah. Ni macam 50-50. So at least akan dapat ni. So trading anda jika banyaklah anda dapat. Sebab contohlah 5 kali, 10 kali anda trade, 5 kali kalah, 5 kali menang. Tapi anda still buat duit. Sebab ada kalah 5. Contoh kita ambil risk 3 kali 5, 15. So still anda dapat profit 3 kali ganda daripada kerugian anda. Simple. So masing-masing untung lah. So risk reward ratio ni penting. Dalam risk management kita akan ajar nanti lah. Cikgu Afiq akan tegangnya lah. Okay. Long to buy. Long sebab apa long? Long buy. Long tu biasa kalau nak naik panjang kan. Kalau buy kan. Sama kan. Jatuh laju lah. Lepas tu dia kata short. Tu saya punya teori sendiri lah. Okay. Short dia sekejap. Dia pendek. Laju. Biasanya macam tu lah. Okay. Tapi tak semestinya juga. Ada juga turun slow. Naik laju. Okay. Tu saya saja je nak senang untuk anda nak ingat. Okay. Kalau kata sukar, tak payah pakai long, tak payah pakai short.
pakai je buy dengan sell, tak ada masalah. Itu term-term untuk dalam futures. Tapi kalau kita tak comfortable, takut confuse, buat buy and sell. Kita boleh faham, tak ada masalah. Okay. Limit order, market order. Limit order ni, bila kita nak buy, kita buy kat sini. Nak queue bawah. Okay. Kita nak queue kat sini. Ni kita panggil limit order. Macam dalam saham tu biasa lah, limit order lah kita pakai. Okay. Bila kita nak sell high kat sini. Ni kita panggil sell limit. Ni kita panggil buy limit. Okay, yang order ni tak apa. Saya akan terangkan detail esok dalam webinar 2. Okay. Market order, stop and stop limit order ni semua. Itulah pending order. Pending order ni mana order yang kita queue lah. More to pending order nama. GTD sama dengan good till date. GTC sama dengan good till cancel. Okay. Ini preview lah konon-konon kan. Sila kembali untuk next webinar esok untuk lebih banyak term trading saya akan share kan. Right. Okay, technical analysis. Sikit sebanyak saya akan share ni. Apa itu analisis technical? Falsafah, jenis-jenis chart, support, resistance, kena pasti trend dan jenis-jenis trend, candlestick, major reversal candlestick saja. Kita ambil reversal candle, trend line, indicator, basic moving average je. Cara-cara nak guna je. Sebab more detail moving average apa nak pakai, crossover apa yang nak pakai tu Cikgu Wafi beritahu nanti. Lain-lain indie yang anda nak kaji ni anda boleh rujuk ni. Biasanya ada orang suka indie banyak, tapi kita mau sebenarnya pakai market price action. Dan ada teknik-teknik WR tak rely banyak sangat dengan indicator, kecuali moving average lah, banyak membantu. Okay. Okay. Apa itu analisis technical ataupun technical analysis? Okay. Analisis teknikal adalah alat mengkaji pergerakan pasaran menggunakan chart ataupun charta, yang biasanya orang cakap chart ke apa, lagi satu orang panggil graf. Samalah, bolehlah chart ke graf ke kan, dia ada charta dia. Okay. Dia punya falsafah simple. Tindakan pasaran mengabaikan segala-galanya. Maknanya price discount everything. Harga bergerak dalam trend. Okay, price discount everything ni maksudnya kalau news ke noise dari segi apa benda, data semua kita ignore. Sebab already factor in dalam price. Kita boleh nampak sebenarnya. Benda-benda tu semua kadang-kadang kita dah tahu tapi dia dah reflect pun. Kita baru tahu tapi benda tu dah reflect pun dalam chart. So lambat. See? That's why dia punya falsafah, dia punya apa ni, ignore. Okay. Tapi kalau anda nak ambil tahu, tak ada masalah. Cuma ini falsafah dia lah. Okay. Bukanlah kata-kata anda tak perlu ambil tahu langsung. Tapi ini falsafah dia. Kalau kata anda nak tengok data SPO naik ke crude oil inventory ke, tengok tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila anda tahu data ni nak keluar bila, kalau boleh avoid trade pada masa tu lagi bagus. Sebab kadang-kadang dia too volatile. Tunggu 20 minit ke. Lepas tu trade biasanya crude oil lah yang bagi pandangan yang sangat dahsyat untuk data inventory dia tu. US data inventory dia. Lain tak banyak kan. Sebab crude oil dia sangat sensitif sebab dia sentimen dia kuat. Dia sangat sensitif dengan news. Raja komoditi. Okay. Harga bergerak dalam trend. Harga bergerak dalam trend macam ni. Wafi cakap trailing cerita okay. Trailing biasanya esok aku cerita tapi tak apa. Okay, sebelum saya terlupa, tak apalah, saya cerita sekarang trailing. Trailing tu macam ni. Sekejap. Tak apa, okay. Harga bergerak dalam trend Harga bergerak dalam trend macam ni. Dia tak terus naik macam ni. Dia naik macam ni. Sini. Macam ni. Dia dalam trend. Dia ada retrace dia semua. Tapi still dalam trend. Okay. Okay. Contoh saya cerita sikit pasal trailing Sebab katakanlah harga naik macam ni. Okay. Okay. Anda buy kat sini. Katakanlah anda buy kat sini
Okay, ataupun anda buy yang breakout dekat sini. Buy yang breakout dekat sini, anda buy kat sini. Okay, so stop loss anda kat bawah ni. Ataupun kalau anda buy kat sini pun stop loss anda kat bawah ni, risk kecil. Okay, katakanlah price dah break kat sini. Okay, anda tunggu lagi stop loss kat sini. Tak janganlah, hijaz lah. Especially kalau dia dah break yang macam ni pula. Okay, hijaz lah bawah ni pula stop loss. Ini kita panggil trailing stop. Okay, TS. Ini esok saya akan go detail lagi lah. TS ni kita panggil trailing stop. No, tu bisa. Okay, macam inilah. Sekejap. Saya potong sikit. Saya cerita sikit pasal trailing stop. Esok saya akan cerita lagi. Tapi hari ni just surface lah. Okay. Okay, nampak Okay, katakanlah anda buy kat sini support. Okay, ni resistance. Naik lagi pecah. Trailing anda jangan tunggu kat sini. Sebab kalau price turun, anda rugi lagi. So, anda will adjust stop loss anda ke sini. Faham tak? Okay, so bila anda kena, anda minimizekan loss anda. Adanya dekat sini, anda nak protect capital. Tapi dekat sini, anda nak protect profit. Okay, anda kata naik lagi. Price naik lagi. Ini trend menaik. Anda adjust lah stop loss anda yang dekat sini, pergi sini. Ini kita panggil trailing stop. Okay, TS, trailing stop. Kita adjust. So, kalau kata price terjun sekalipun, kita masih untung dari sini ke sini tadi yang harga kita masuk tadi. Okay, tak adalah kita buta-buta rugi balik. Kalau kata trend bertukar, kita biar kan. Kita nak stop loss kita kat bawah ni juga. So, kita adjust stop loss. Trailing stop maksud kita adjust stop loss. Okay, saya sikit sini. Pam. Mana TS ni? Okey, ni trailing stop Menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada. Okey, anda kena tahu stop loss dia untuk protect kita punya capital, untuk minimizekan loss. Tapi trailing stop kita nak protect profit yang sedia ada. Okey, kita tak nak lah dah profit tiba-tiba jadi rugi kan, dah profit dah banyak, harga dah naik dekat 40 point tapi kita stop loss kita tak adjust. So tiba-tiba kena jatuh balik, dia patah balik, rugi banyak. Tak nak macam tu, at least kita protect kita punya profit. Jadi at least janganlah bagi rugi besar, take some profit, adjust stop loss kita dekat certain level. Macam yang saya cerita tadi lah, macam ni kan. Okay, dah buy kat sini, ni dah breakout, dah naik lagi, adjust lah stop loss kat sini pula ke. Lepas tu dah naik lagi, adjust lagi kat sini. Tu cara-cara trailing stop nak adjust kat mana nanti tu pun ada Cik Wafi ceritakan juga. Ini maknanya dari segi asas dia. So jangan tak tahu, simple je trailing stop ni. Kita menggerakkan stop loss tu je, adjust manually stop loss kita di belakang pergerakan harga supaya kita nak kunci keuntungan yang sedia ada. Simple je. Okay, tak apa, ni esok saya go through sekali lagi. Kalau saya lupa, remind saya nak tekankan sikit. Sebab ada kelas yang lepas tu dia tak faham trailing stop rupanya, tapi dia tak tanya. So kalau tak faham ni tanya boleh trailing stop. Okay, sambung boleh falsafah analisis teknikal. Harga bergerak dalam trend. Okay, sejarah kembali berulang. Maksudnya each year, each 20 year, each 10 years dia ada cycle. Alhamdulillah, dia ada cycle dia yang sentiasa berulang-ulang. Okay, contohnya harga sawit, dia naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik, balik dia turun balik. Contohnya juga even kita punya indeks sendiri, 1998, 97 dia jatuh, lepas tu dia naik balik, jatuh balik 2007, 2008 kan, lepas 10 tahun kan. Lepas tu ni nak dekat dah kan, 2017 dengan 2018 kan. Jadi je lah, mungkin lah nak jatuh lagi. Tapi faktor-faktor dia mungkin disebabkan different reason.
Contoh yang pertama dulu sebab ringgit mata wang jatuh. Yang 78 sebabkan credit crunch kat US. Jadi mungkin sebab currency lagi ke, minyak ke apa, tak tahu lah. Tengok lah. Possible. So kita kena equip kita punya trading skill ni. Sebab dalam futures, kita boleh trade both market, two ways market. So tak ada masalah. Dia jatuh, kalau lah dia ikut sekali dia jatuh laju kan, tak apa, kita sell lah. Kan? Betul tak, Dik? Okay. Right, jenis-jenis charts. Candlestick, bar chart, line chart, point and figure. Okay. Ini adalah candlestick. Okay, kalau anda tengok, ini high, ini close, ini open price, ini low dia. Okay, sebab apa dia berwarna hijau ataupun berwarna putih? Sebab dia open lower, dia close high. Itu je simple dia. Okay, open dia lagi rendah daripada harga closing. So dia naik lah, dia dalam keadaan naik lah. Sebab dia open rendah, dia naik, dia tutup tinggi. Tapi high for the day ni, ni kalau daily chart, dia kira daily lah, satu candle baru complete. Kalau 1 hour punya chart, 1 hour lah untuk dia complete. Kalau 5 minit, dia dalam 5 minit lah dia complete candle tu. Okay, dia ada different time frame. Okay, bersama juga macam warna merah. Kalau dia open tinggi, dia close rendah, dia warna merah ataupun warna hitam. Sebab chart dia ada dua warna. Satu warna yang bullish, warna hitam, warna hijau dan warna putih. Yang merah warna dengan warna hitam. Macam tu. So ini low dia. Low for that time period. High dia for that time period. Okay, kita panggil lower shadow. Kita panggil shadow ataupun echo dia lah. Ini dia punya higher dia lah. Sama juga. Nak echo kan juga pun boleh. Toncet dia. Okay. Okay, ini bar chart. Bar chart sama je macam candlestick. Biasanya kita akan pakai candlestick sebab information dia banyak. Kita boleh tengok ada cerita-cerita di sebaliknya nanti itu dalam candlestick reversal saya akan cerita. Ini yang common sekali orang pakai. Okay, bar chart sama lebih kurang macam candlestick, cuma dia tak ada body. Dia tak create body. Okay. So high, open, close. Sama juga open, close lagi tinggi, dia jadi bullish. Open lagi tinggi daripada close, dia close rendah, dia jadi bearish. Okay, ini line chart. Line chart dia ambil harga close je. Dia satu titik, satu line je. Sini je lah. So nampak line je lah. Okay, point and figure, istilahnya tak bagi sangat. Dia kalau price increase, dia X. Kalau price decrease, dia O. Macam tu. Okay. Habis nanti kita akan masukkan candlestick balik dengan reversal ni dia. Reversal candlestick. Support and resistance. Sokongan dan halangan. Boleh dikenali semasa pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan. Okay. Time frame dia lah. Support menjadi resistant apabila harga pasaran telah pecah. Breakdown ke bawah. Turun. Okay. Support macam ni. Okay. Ni resistant. Support. Okay. Ataupun kita pergi tengok chart. Okay, kita kena ambil tengok yang paling banyak sekali touch. Okay. Tengok lah. Okay. Ni pun boleh jadi resistant. Nampak dia touch. Ini dah jadi support, dah tentu support. Support become resistant. Okay. Ini pun boleh jadi support. Touch. Ini pun boleh jadi support. 1, 2, 3. Lagi banyak dia touch lagi bagus. Okay. Macam ni dia resistant. Touch. Macam ni support. Okay. Macam tu lah. Dia lagi banyak. Berulang lagi bagus. Okay. Support menjadi resistant kita panggil SBR. SBR dia macam ni pula. Okay. Okay. Katakanlah ni price. Dia sampai support, dia bounce. Dia sampai support, dia bounce. Dia sampai support, dia bounce. And then dia break. Dia try to break balik. This one tak lepas.
Okay. Ini kita panggil support become resistant. Okay, mula dia support, dia break, dia test balik, ini dah jadi resistant. Okay. Sama juga macam resistant menjadi support. Apabila harga pasaran telah breakout naik ke atas, ini resistant, dia sampai dia bounce, dia sampai dia bounce, dia sampai press sampai bounce. Tak cukup kuat sebab resistant ni keras. Tak boleh nak tembus. Tapi once dia tembus, okay, ini kita panggil resistant become support. Okay, macam tu je. Simple je. Okay, ini resistant, support. Boleh juga dijadikan walaupun price dia tak banyak touch, tapi dalam keadaan uptrend tu kita boleh nampak. Sebab ni high dia. Lower high dia. Okay. Mengenai pasti harga sokongan dan harga rintangan. Okay. Harga yang berulang lebih lama dan banyak. Harga berulang lebih kuat. Lagi banyak dia punya, senang cakap macam ni lah. Lagi banyak dia punya touch ni, lagi banyak dia touch, lagi kuat. Okay. Lagi kurang, macam contoh 2 kali je touch kan. Harga ni, atau dia touch je. Dia tak berapa ya. Tak berapa kuat. Tapi lagi banyak dia touch, lagi kuat support dengan resistance tu. Okay, itu satu. Okay, yang kedua, Fibonacci retracement also boleh act as a support. Contoh kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini. So, katakanlah sini 50% retracement. So, dia sampai sini dia boleh bounce. Ini boleh jadi support juga. Ni kita panggil Fibonacci retracement. Jadi saya tunjuk contoh dia. Trendline pun boleh jadi support juga. Trendline, tekan macam ni. Tadi itulah contoh. Okey. Ni. Okey. Ni boleh jadi support. Okey. Dia sampai, dia bounce. Dia sampai, dia bounce. Dia sampai, dia bounce. Ni trendline as a support lah. Okey. Alright. Apa kaitan Fibonacci dengan support resistant? Sekejap lagi. Sekejap. Okey, ini kalau contoh yang kita cakap harga berulang tadi. Okey. Ni resistant dia berulang-ulang banyak. Okey, dia break. Once dia break, dia very kuat. Dia pecah. Okey, dia jadi support. Ini resistant jadi support. Okey, kalau kita tengok bawah ni pula, support, break. Okey, dia jadi resistant. Support become resistant. Okey, itulah support and resistant. Kalau anda tengok, okey, ni support. And banyak yang touch, ni support. Alright. Okey, ni yang Fibonacci tadi. Zlan tanya Okey. Kalau Fibonacci, contoh dia, okey, kalau kata kita tarik daripada low to high dia kan, okay, kita boleh nampak dia retrace kat mana. Okey, kita tarik sini ke sini. Okey. Dia retrace dekat 38% Fibonacci. Okey, nampak? 38% Okey. 38% ni boleh act as a support. Okey, Fibonacci numbers dia boleh 23%, 38, 50, 61, 78. Dia boleh retrace up to this certain level. Okey, sampai 78 lah dia punya max final retrace. Okey, kalau dia retrace dekat 38 dia boleh berhenti, maknanya 38% Fibonacci retracement juga kita boleh act as a support. Kita boleh anggap dia sebagai support. Sama juga macam ni, kalau kata anda tarik daripada sini pula pergi sini. Okey, nampak 61.8 sebagai dia punya retracement, Fibonacci retracement. Dan tengok dia support juga dekat 50. Dia naik. Okey, Fibonacci number ni penting. Dia boleh act as support juga, dia boleh act sebab dia adalah retracement yang bagus. After dia retrace, dia boleh pantul balik, naik. Okey.
more detail Fibonacci retracement, WR1 punya teknik dan sebagainya, itu Cikgu Afi ajar nanti. Jangan risau. Sebab tak perlu pening kepala kalau kata macam ada orang yang tak pernah lagi pakai Fibonacci, nanti kita akan guide lah itu dalam kelas. Sebab cara-cara nak tarik untuk WR1 dan sebagainya, nanti dia beritahu. Fibonacci ni nama graf ya. Fibonacci ni salah satu tools trading, bukan nama graf. Macam nama graf ni, contohnya graf ni adalah graf ataupun chart FCPO, Futures Crude Palm Oil. Tapi Fibonacci ni adalah salah satu tools. Contoh kalau macam saya cakap dekat Trade Smart ni tadi. Okay. Atau Fibonacci. Salah. Terbalik sikit. Betul lah tadi. Terbalik. Okay. Nampak dia retrace kat mana? Nampak lah. Itu yang kita cakap. Retrace as a support. Boleh access as support. Okay. Okay, next, moving average sebagai support resistance. Moving average juga boleh act as support resistance. Contoh kita apply kan moving average 200 moving average dalam chart 60 minit contoh. Okay, nampak ni support, break, jadi resistance. Dia selagi di bawah tu, okay, resistance. Then dia break. Dia support break. Dia support. Nampak Dengan moving average pun kita boleh jadikan dia sebagai support and resistance. Tapi kita tengok dia main lah. Okay, ada yang kena dengan dia, so you tahulah. This time frame 60 minit, respect 200 moving average. So you tahulah, kalau kena dia touch, dia kuat untuk memantul balik. Okay. Get the idea lah. Okay, konsep asas trend, okay, terbentuk dalam chart, bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi. Trend ada 3 je, okay. Satu naik, dalam keadaan naik. Satu dalam keadaan menurun. Dan satu lagi sideways. Ding-dong. Okay. Selagi dia tak break, dia dindong lah macam tu. Mana dia nak break ke atas ke kat bawah, malam, tengok dia break kat mana nanti. Macam tu Tu ya, 3 trend dia. Naik, turun, sideways. Okay. Berbentuk zigzag. Maupun dalam keadaan ke sisi flat ataupun sideways. Okay. Dia tak adanya macam naik terus satu garis, turun terus. Sideways macam gitu tak. Dia mesti ada zigzag lah. Naik. Okay. Uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 degree. 45 darjah Macam ni tadi lah. Sini lah. 45 darjah lah. Okay. Right. Okay. Trend ada 3 arah. Abang buat nanti. Trend ada 3 arah. Okay. Macam mana nak kena pasti trend? Kalau naik, dia buat higher high. High, lower high, higher high, lower high. Higher low. Okay. Higher high, higher low. Dia high dia naik, low dia pun naik. Kadang-kadang naik. Kalau downtrend dia macam tu juga. Lower low, higher low. Lower low, higher low. Lower high. Lower high. Itulah. Lower low, lower high. Lower low, lower high. Dia low dia lagi rendah, high dia pun lagi rendah. Itulah. Dah sideways dia sini je lah.
Okay, dia lindung dalam ni. Low, high, low, high, low, high. Okay, flat. Okay, trend ni saya tahulah nanti kita nak lukis market structure, nanti kita akan determine lah macam mana nak buat market structure. High, low, high, low, low, high, low, high, semua ni semua. Detail proses dia nanti. Okay, jenis-jenis trends, major, medium, short term, banyak lah. Dia ikut-ikut time frame dia. Okay, trend is your friend except at the end when it bends. Okay. Rule nombor pertama, always trade with a trend. Jangan lawan trend. Sebab kalau trend naik, dia akan sentiasa naik. Dia retrace macam mana pun dia akan naik juga. Kalau trend tu dah batal, dah ke bawah, trend batal macam mana semula tu, adalah Cikgu Afi akan ajar lah macam mana you nak determine trend tu dah batal, trend tu nak bertukar dan sebagainya. Okay, selagi trend tu tak batal, dalam keadaan menaik, you wajib untuk trade ikut trend. Sebab apa? Trend is your friend. Tu je. Ini penting ni. Saya pun degil dekat dulu ni. Tapi bila dah tahu, memang sangat-sangat bermanfaat kalau trade with your friend ni. Okay. Contoh major, medium, short term. Okay. Ni weekly punya major trend. Okay. Ini agak steep trend dia. Lagi steep, lagi deep dia jatuh. Dia tak trend yang terbaik sangat lah sebab dia bukan 45 degree. Tapi still, kalau dia break, tengok dia terjunan dia. Jadi dia cuba tahan. Okay, ni yang cantik. 45 degree. Okay, trend support. Trend juga boleh jadi support, nampak? Okay, break. Okay, dia break. Ni macam juga SBR juga tadi. Once dia break, support break, jadi resistance. Lepas tu baru dia terjun. Okay. Medium trend. Medium ni memang macam daily pun boleh juga. Okay, kalau you boleh nampak dekat sini. Okay. Yang tadi juga cuma time frame yang daily. Okay. Trend act as a resistance. Tak lepas, dia terbalik. Okay, ni dia dah break. Kita test balik. Kalau ni mendata, kita panggil support. Become resistant. Tapi trend pun boleh kita apply kan juga. Okay, sebab kita cakap tadi, trend juga boleh act as a support. Sama je lah. Ini boleh jadi juga. Support become resistant. Okay, ni banyak lagi. Tapi tak tu steep. Okay. Ni pun boleh jadi resistant. Oleh trend. Resistant. Naik. Sebagainya lah. Okay. Cek Telegram. Okay, tak ada apa. Okay, ni macam short term lah. 60 minit. So, sama juga trend dia. Kita apply sama. Okay. Okay, nampak trend line sebagai support and resistance. Macam saya dah tunjuk lah sebelum ni. Sama je. Okay. Dia boleh jadi support. Boleh jadi resistance. Okay. Nampak? Okay. Masuk kepada Japanese candlestick ni sama tadi yang saya dah explain. Kita just ulang balik je. Hijau atau putih, merah atau hitam. Okay. Sebab apa hijau? Sebab open rendah, close high. Sebab apa merah? Sebab open high, close low. Tu sebab dia. Okay. High dia, low dia. Show sama tadi macam tadi. Okay. Kita masuk kepada candlestick reversal. Okay. Reversal candle pattern antara candle-candle yang penting yang kita perlu tahu, perlu ingat, perlu hafal. Sebab bila kita jumpa candle-candle ni, bentuk-bentuk candle ni dalam situasi yang tertentu, contoh kita jumpa dekat support area ke, dekat trendline area, dekat resistance area, dekat Fibonacci numbers, dekat moving average line, dekat apa lagi? Dekat SBR, dekat RBS. Sama. Ia menunjukkan a sign of reversal.
Okay, biasanya dia akan nak berubah. Tapi kena ingat, ada juga reversal candle. Dia reversal candle, tapi dia continuous. Dia ikut trend. Okay, tapi that's why kita always nak trade within a trend. Sebab apabila trend naik, dia ada retracement, dia ada pullback. This retracement atau pullback yang kita cari candle-candle ni untuk continue trend dia. Okay, tetapi jika tutup pintu dah, tutup pintu. Sama lah, dia punya konsep macam tu lah. You akan nampak nanti. Tapi you try to faham this candle-candle macam mana bentuk dia dan sebagainya. Nanti kalau ada yang tak faham, nanti beritahu, tanya. Apa nama? Bullish reversal, kita ada hammer, bullish engulfing, bullish harami, piercing line, morning star. Bearish, kita ada shooting star, bearish engulfing, bearish harami, dark cloud cover, evening star. Okay, kalau macam Cikgu Wafi, dia akan tambah 2 lagi. Double bottom bar dengan double top bar. Itu nanti dia akan explain. Okay, macam Cikgu Wafi, hammer dia panggil pin bar, shooting star dia panggil pin bar. Sebab ini kita sama je, benda tu sama. Okay, bullish engulfing ni consider as outside bar, bearish engulfing as outside bar, bullish harami as inside bar, bearish harami is inside bar, piercing line like cover tak ada, morning star, evening star lah. Okay, ada lagi yang Cikgu Wafi akan tekankan lagi lah, candle yang dah perlu tahu tu nanti. Kejap, Saslan ada soalan. Kenapa garis graf sesetengah ambil kat support, yang lain kat resistance? Macam mana? Saya tak faham. Kenapa garis graf sesetengah ambil kat support, yang lain kat resistance? Yang mana? Sekejap Ni soalan untuk graf tadi. Okay, yang mana tu? Yang page mana? Yang moving average ni? Okay, kenapa garis graf, garis moving average ni lah, setengah ambil kat support, yang lain kat resistance? Ambil kat support, yang lain kat resistance. Tak faham lah soalan ni. Okay, moving average ni, line ni bukan kita buat tau. Dia, saya akan explain moving average macam mana line ni terbentuk daripada closing price dia average untuk berapa hari. Ini untuk 200 hari. Line ni terbentuk dan dia boleh act as a support and resistance. Sebab sebab dia orang kata respect this line. Sebab tu kita boleh gunakan sebagai support and resistance. Line ni dia buat OLHE system. Apa benda pula ni? Open low high entry boleh. Line ni dia buat oleh sistem. Betul. Dia sistem, kita tak payah nak create sendiri line ni. Nanti contoh kalau 5 moving average, kita just create, just type je dekat platform tu, nanti dia akan keluar sendiri automatic. Kalau nak lukis sendiri, masak ni. Okay, sebab platform dah membantu kita. Banyak dah ada indikator-indikator dia. Contoh saya tunjuk moving average. Contoh saya klik. Okay, dia ni berapa? EMA 13. Okay, contoh saya letak EMA 50. Tup. Dia jadi line macam ni. Contoh saya tukar lagi EMA 100. Dia jadi line macam ni. Kalau kita tukar 60 minit. Line EMA tu jadi macam tu. Okay, kalau kita tukar 200. Dia jadi macam tu. Nampak? Dia still touch support 200 moving average. Okay. Contoh kat sini saya tambah lagi satu line 100. 100 dia X. Yang ni pula dia support. Nampak? Tak rapat sangat. Tapi adalah touch it. Okay. Contoh 50.
Alhamdulillah. Okey, tak apa. Nanti moving average yang mana nak pakai, cikgu Afi beritahu. Sekarang tak, dia tak beritahu lagi, tak apa. Tunggu nanti dia punya kelas, dia punya webinar. Sebab dia ada, WR ada moving average dia, ada moving average yang tersendiri lah yang kita pakai. Yang kita rasa reliable. Okey, ini contohnya saya tunjuk . Okey, apa beza MA dengan EMA? MA ni moving average yang biasa, kita panggil simple moving average. EMA ni adalah exponential moving average. Exponential moving average ni dia lebih laju. Okey, sebagai contoh tadi dia lebih rapat. Okey, ni 100 exponential. Tak payah exponential lah. Biasa. Okey, nampak? Okey. Kalau saya take exponential, dia macam tu. Dia tak ada banyak beza pun. Cuma kita biasa pakai EMA sebab dia ambil kira dari segi pergerakan market tu lebih cepat. Lebih bagus lah orang cakap. Tu siapa waiting for name, cuba nanti tunggu cikgu Afi explain. Tapi kita biasa pakai EMA. Okay, kita go balik next kepada mana tadi. Okay, ni kat sini. Okay, yang pertama kita pergi kepada hammer. Okay, hammer ataupun pin bar terdiri daripada satu candle je. Mudah nak kena pasti, ada body sekurang-kurangnya 2 kali ekor dia daripada body. Okay, 2 kali lebih besar, lebih panjang daripada badan dia. Okay, terdapat di bahagian bawah di mana keadaan sedang trend menurun lah. Okay, kalau ini jumpa dekat support ke, dekat retracement level masa nak naik ke, memang cantik lah. Okay, okay, ini menunjukkan bukti bahawa pedagang yang bullish mula campur tangan nak naik. Warna badan tak penting, hitam ke putih ke, dia tak resist, so tak apa. Cuma putih mempunyai implikasi yang sedikit lebih menggalakkan. Tu je, tak ada banyak beza. Candle positif bullish diperlukan pada candle berikutnya untuk mengesahkan isyarat ini. Okey, maksud yang terakhir ni adalah dia tak boleh nak ambil betul-betul, candle reversal keluar, buy, confirm buy. No. Okey, dia punya syarat candle positif bullish diperlukan untuk mengesahkan. Okey, contoh kalau lepas dah ni, dia keluar satu candle bullish. Okey lah, maknanya confirm lah. Betul lah tu, tak fake lah, tak fakey lah. Sebab jangan kita ingat jumpa pin bar masuk jumpa hammer masuk tak juga. Okey, ada syarat-syarat dia. Tapi kalau anda berani untuk ambil risiko, anda rasa stop loss risk anda kecil, go for it, kan? Masuk, katakan ada jumpa, anda nak masuk kat sini, anda queue siap-siap buy ke, stop loss kat sini ke, dan terpulang. Sebab tu kita nak trade, kita perlu know our risk. Yang pertama, berapa persen risk kita daripada capital untuk kita nak masuk macam entry yang macam tu. Sebab trade is based on probability. Okay. Kalau ekor pendek bukan hammer, kalau pendek sangat tak hammer bang, dia contoh ngam-ngam dengan kepala dia. Kecil macam tu. Tak adalah hammer dia dah macam dah nak doji dia pun ada. Dia at least nampak lah dia punya pin dia tu. Okay. Macam ni ke. Panjang sikit dia. Lagi panjang lagi bagus lah. Dia sign of reversal dia tertinggi lah. Sign of reversal pula. Sign of rejection dia. Dekat price bawah ni kan. Dia dah reject. So dia naik balik. Dia pantul balik. Okay. Next. Shooting star. Okay. Shooting star terdiri daripada satu lilin, satu candle. Okay, shooting star ni sama macam pin bar juga. Sama macam hammer, cuma dia terbalik. Dia dekat atas. Biasanya kita jumpa dekat area resistance lah. Kita panggil pin bar, sign of nak jatuh lah. Dia bisa sign dah. Okay. Mudah dikenal pasti dengan kehadiran badan yang kecil dengan bayang shadow. Sama juga macam tadi, sekurang-kurangnya 2 kali lebih besar daripada badan. Ia didapati di bahagian atas di mana trend sedang meningkat. Candle dia bernama, okay, contoh macam nampak cantik bintang. Okay, ini kalau anda jumpa dekat area resistance, contohlah ini resistance. Okay, anda jumpa candle ini. So anda dah tahu lah. Oh, price reject dekat resistance area. Okay, kita pun katakanlah ni price yang menurun. Okay, kita ikut trend kita ikut trend.
Ni dia orang kata dia pullback. Okay, dia pullback area. Tarik pula Fibonacci, area-area tu lah. Ada numbers Fibonacci numbers tu. So jumpa pula. Ni consider reversal candle lah. Okay, tiba pula ada confirmation. Hitam kat sini yang candle. Candle gelap. Maknanya anda tahulah apa yang anda nampak tu betul lah tu. Maknanya price dah reject kat this area untuk jatuh. Okay. Jumpa je. Alright. Bullish engulfing. Bullish engulfing ataupun kata lain dia bullish outside bar. Okay. OB. Bullish outside bar. Bullish outside bar. Sebab apa? Sebab candle yang ni lebih besar daripada candle sebelum dia. Kecil yang candle fly. Okay. Isyarat candle bullish engulfing adalah satu isyarat pertama. Okay, apabila unsur daripada isyarat bullish engulfing dipecahkan, pelabur dapat memahami dengan jelas apa yang berlaku dalam sentimen pelabur menyebabkan perubahan arah. Okay, dia dah lama dah sign dia orang pakai masa dia orang meniaga beras dekat Jepun. Candle ni. Dia nampak buyer dah start masuk, take over, seller lagi besar. Seller ni dah bajet dah besar, sekali buyer masuk lagi besar, makan telan ni apa semua. Kita panggil bullish engulfing ataupun bullish outside bar. Okay. Dia outside, dia dah melebihi pak dia punya high ni. Dia dah melebihi. Ini dah kira dia dah makan habis dah ni, telan. Okay. Apa je kena-kena ni. Okay, bearish engulfing pula ataupun bearish outside bar. Mendedahkan mengapa isyarat berfungsi dengan baik sebagai isyarat candlestick. Okay, maklumat yang disampaikan dalam isyarat ini mewujudkan kebarangkalian sangat tinggi bahawa pemulihan telah baik. Ia juga mendedahkan satu peluang untuk mewujudkan kedudukan short sell yang terbaik. Okay, katakanlah price naik, tiba-tiba boom, keluar satu candle hitam yang panjang. Kita panggil bearish engulfing ataupun bearish outside bar. Okay, sebab dia dah telan semua buyer-buyer yang kecil kat sini. Soldier-soldier ni. Okay, ini nampak sign of seller masuk besar. Ada sebab lah. Ada reason lah. So kat sini kita boleh cakap sign of candle reversal. Okay. Harami. Okay. Bahasa Jepun harami. Maksudnya perempuan mengandung sebab candle ini dia macam ada baby dia, ada anak dia yang dikandungkan. Inilah dia. Ni. Okay. Ataupun kita panggil inside bar. Harami ataupun inside bar. Sebab apa inside bar? Sebab anak yang dikandungkan itu berada di dalam mother bar. Nampak? Keluar. Jadi tak kisahlah warna apa pun, anak kat atas ke, kat bawah ke, anak kat tengah ke, anak songsang ke, tapi dia mesti berada dalam mother bar. Okay, dia tak keluar. Dia ada dalam ni. Ada dalam ni. Okay, ini kita panggil harami ataupun inside bar. Okay, color tak penting. Kedudukan posisi tak penting. Size tak berapa penting. Janji dia tak melebihi high mother bar, low mother bar. Kita boleh panggil dia sebagai inside bar ataupun harami. Okay. Harami menaik terbentuk daripada dua candle. Okay. Okay, sifat dia nak tentukan bullish ataupun bearish harami ni. Harami menaik terbentuk daripada dua candle. Yang pertama punya badan yang besar dan yang kedua tu yang kecil. Sama je sebenarnya. Okay, terdapat 4 kemungkinan kombinasi putih-putih, putih hitam, hitam putih, putih hitam, hitam, hitam. Sama je, tak kisah color, tak kisah. Semua alami kelihatan sama sifat bullish atau bearish mereka yang bergantung kepada trend sebelumnya. Bergantung trend yang sebelumnya bermaksud, saya explain. Arah ni dianggap potensi untuk menaik selepas penurunan dan potensi untuk menurun selepas kenaikan. Tidak kira warna lilin. Okay? Jika lilin lebih kecil makna peluang keberhasilannya lebih tinggi. Okey, sebagai contoh harga turun, jumpa harami.
So kita panggil reversal trend. Patutnya harga pantul lah, nak naik lah. Macam tu je sifat dia sebab kita tengok trend dia yang sebelumnya. Tapi ini kalau kita consider, inilah apa yang kita panggil bulat-bulat, kita ambil kalau dalam orang panggil teori. Okay, secara teorinya. Okay, tetapi anda kena tahu kalau anda trade ikut trend. Okay, ikut trend. Contoh, trend sebelum ni turun. Okay, dia naik, dia turun. Lepas tu, ni dekat area support tapi dia jumpa harami. It could be continuous untuk break ke bawah juga sebenarnya. Okay, yang perlu anda perhatikan adalah kat mana dia break. Okay, nak break atas ke, nak break bawah. Okay, sebab ada kadang-kadang color dia fake. Ini Cikgu Wafi beritahu nanti macam mana nak minimiskan risk kalau nak trade on bullish harami ataupun nak trade inside bar. Okay, bearish harami. Okay, bearish harami kalau kata bergantung kepada trend sebelumnya lah. Masa ni price naik, lepas tu anda jumpa harami, maknanya price nak jatuh. Maksud dia macam tu. Tapi sama juga macam saya cakap tadi, dia boleh break atas, boleh break bawah sebenarnya. Okay, sebenarnya ke trend yang sebelumnya tu tak penting sangat. Yang penting kita tengok kat mana dia break. Okay. Piercing pattern. Ini saya suka. Okay. Piercing pattern terdiri daripada dua candle. Yang pertama hitam dan yang kedua putih. Okay, yang kedua putih sebab fire dah mula nak telan yang hitam. Tapi tak boleh, tak kesampaian nak telan sampai habis macam bullish outside bar ataupun bullish engulfing. Okay. Dia dapat telan separuh daripada badan candle ni pun dah cukup. Okay. Kedua-dua candle harus mempunyai badan-badan yang agak sadar, agak besar, dan bayang-bayang shadow biasanya ada, ya, shadow-shadow dia. Okay, tetapi tidak semestinya besar, ianya kecil atau tidak wujud pun boleh juga, tak ada masalah sebenarnya. Lilin itu disebut kebiasaannya ada lah, tapi tak semestinya kena ada. Lilin putih perlu dibuka di bawah, okay, dia open low, dia close high. So, jadi putih ataupun hijau. Dan tutup melebihi separuh badan candle hitam. Okay, 50%. 50%. Separuh badan. Okay. Tutup atas. So, kuat lah. Dia dah turun baik. Punya sekali ada datang satu benda, block. 50% lagi tinggi daripada ni. Dia kira macam block this penurunan lah. So, menyebabkan harga nak naik. Kita panggil piercing pattern, piercing line. Okay. Dark cloud cover ataupun DCC kita panggil, ini biasanya untuk berlawanan dengan piercing pattern tadi lah. Okay, harga tengah naik, konsep yang sama. Apa ni, open ke high, tutup lower, more than 50%, confirmation. Ni satu lagi ni turun. Itu yang kita expect lah. Okay, sinar isyarat dark cloud cover adalah isyarat yang memberitahu memberikan trend yang jelas. Nama awan hitam gelap semualah. So nak ingat senang lah, dark cloud cover. Dia dah block. Naik dia block sini. Macam awan hitam yang mendung. Okay. Sikit lagi. Yang risau. Kat pukul 11 lah. Takut ada yang nak pergi New Year ke apa kan. Tinggal sejam lagi kan. Sikit lagi. Morningstar. Morningstar adalah besar candle dari bawah ke atas. Okay. Morningstar ni biasa anda jumpa dekat support area lah. Dekat untuk menunjukkan sign untuk nak naik boleh lah. Okay. Dia terbentuk selepas aliran menurun yang jelas. Okay. Ni lepas tu dia dah panjang dekat sini sebab ketakutan, fear yang mendorong candle. Okay. Candle sebelumnya. So dia buka bawah gap. Ada sedikit gap. Okay. Walau bagaimanapun candle yang kedua adalah dalam dagangan yang kecil. Volume dah try to be absorbed. Dan buying power take over. Yang ketiga dah macam piercing. Dia macam piercing juga tapi dah ada candle yang ketiga ni lah. So dia dah makan more than 50%. Kenaikan harga telah melangkah masuk dan merampas kuasa buying power dah tak boleh sulit. Sini orang takut, orang jual fears dekat sini, jumlah dagangan yang kecil, dia buka
sedikit gap sebab fear tu masih continue, tapi seller dah habis, buyer masuk balik pelan. So ini kita panggil Morningstar. Okay, kesan pula adalah candle ketiga perlu menutup sekurang-kurangnya separuh candle hitam yang pertama. Okay, so simple, dia nak start sign off, naik balik lah. Okay, sama juga dengan konsep evening star, matahari yang terbenam, dia jatuh, sign off, nak jatuh, price nak jatuh, 3 candle juga. Okay, sama juga ini tengah greedy, lepas tu jumlah yang kecil dah tak ada dah orang nak buy, so seller take over, makan balik more than 50%. Okay, dia ada sikit gap. Yang ketiga adalah candle hitam yang terbentuk dan dia hakikat bahawa penurunan harga ini telah merampas kuasa, selling power take place. Okay, pengesahan dia candle ketiga sekurang-kurangnya kena tutup melebihi 50% daripada candle yang pertama. Okay, simple. Okay, sikit lagi, last moving average. Ni macam yang Cik Sazlan tanya tadi, kalau moving average macam mana line tu boleh terbentuk. Okay, sebagai contoh kita ambil purata harga. Okay, ni contohlah, ni closing price closing price untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Okay, tutup 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita tutup. Okay, 5 hari pertama ni, 5 hari pertama, kalau kita nak buat 5 hari moving average yang 5 tadi, 5 moving average, maknanya dia ambil 5 hari pertama ni, dia bagi dengan 5, so dapat 13, dapat 1 point. The next day, dia ambil 5 hari yang kedua, daripada sini ke sini pula, bagi juga 5, dapat 14, so titik. So 5 hari yang ketiga, dia ambil di sini pula sampai ke sini, sampai 17, bagi 5 dapat 15. Okay, dan garis tu disambungkan, itulah 5 moving average. Okay, dan seterusnya. Kalau kata 100 hari tadi ataupun 200, maknanya dia perlukan data selama 100 hari lah, 200 hari lah, untuk terbentuk satu point yang jadi moving average. Okay, kelebihan moving average bila market trending, kita akan ride the trend, dan untuk banyak kekurangan moving average adalah bila market sideways. Itu je, simple. Sebab market sideways dia akan resource sikit, you akan kenalah sikit-sikit je. Tapi kalau market trending, moving average naik, cross, selagi price tu tak break, this is where you ride the trend. Okay, kegunaan moving average dan cara guna untuk kena pasti trend, macam tadi saya tunjuk yang ni, boleh kena pasti trend. Okay, bawah moving average kita boleh cakap bearish, atas moving average kita cakap buy, uptrend dan sebagainya. Okay, dia boleh act as support and resistance macam yang saya tunjuk tadi. Cara guna, beli di atas line moving average, jual di bawah line moving average. Okay, more detail on moving average dengan cara crossover, moving average apa nak pakai, kenapa dan sebagainya, yang tu Cikgu Afi cover nanti kemudian. Yang ni saya cakap dari segi asas untuk anda faham macam mana moving average tu berfungsi. Okay, simple saja. Okay, banyak-banyak teknik anda tahu, fokus kepada satu teknik. Tengok dia dapat ikan banyak. Ini banyak teknik, dia punya kepala dapat sampah. Okay, nanti anda akan confuse dan pening. So, focus on the basic. Dan kita akan ajarkanlah teknik-teknik WR. Dan cuba tu tengok diri anda sesuai yang mana satu. Okay, itu saja untuk hari ini. Nak buka account trading, boleh roja-roja. Pearl, saya CFBR RHB Investment USD Taipan. Siapa yang Penang, nanti kita akan berjumpa. Siapa yang KL, mungkin saya ada, mungkin saya tak ada. Sebab pastinya Maybank KL, Maybank punya ni lah Zul yang akan datang. So nanti you deal dengan Zul. Okay,
So, itu saja untuk sesi webinar hari ini yang asas. Esok kita akan go through more on order type dan JTrader. Okay. So, pada sesiapa yang tak faham, boleh tanya soalan. Sesiapa yang rasa dah okey, ataupun nak tanya nanti dekat dalam Telegram, sebab nak pergi sambut New Year ke apa ke, tak ada masalah, beritahu. Siapa ada soalan boleh check dekat sini ataupun boleh check dekat Telegram. Kalau tak ada, nanti pukul 11 saya akan endkan meeting lah. Iliazar, maintenance margin tu jumlah duit dalam account ke? Margin macam nak cakap margin memang jumlah duit dalam account kita. Maknanya kalau kita deposit 10,000, maknanya margin kita 10,000, kita ada margin untuk 10,000. Katakanlah ada deposit 20,000 sebagai contoh. So anda nak overnight, margin untuk satu lot 6,000. So anda boleh trade up to 3 lot. Dia macam itulah cerita dia. Kalau account trading ni, kalau ada existing to nak buka dengan you kena open new trading account for investment. Ya betul, mesti kena buka account yang lain lah. Dia tak sama. Charting menggunakan RSP Trade Smart mencukupi ke? Yes, so far mencukupi sebab ada student-student yang lama yang buat duit tak ada masalah dengan menggunakan charting RSP Trade Smart. Cuma kalau kata you nak advance more, you boleh try to subscribe the RSB pula, Bursa Station. Kalau kata nak try. Encik Ahmad Zafi. So far tak ada masalah. Boleh je dia orang nak buat journal ke apa ke, dia orang pakai Trade Smart, tak ada masalah. Maintenance margin tu tadi kan, Iliazar, kalau lebih kurang macam you tak boleh less than maintenance margin lah. If let's say you ada position kan satu lot untuk overnight 6,000, contoh anda nak overnight tapi position anda less than 6,000, so margin anda dah less than 6,000, so dah kira maintenance margin tu tadi tak mencukupi lah. Kan, contoh duit dah tinggal 5,000 tapi maintenance margin untuk you overnight adalah 6,000, so you dah tak cukup 1,000, so you kena top up untuk you nak overnight. Tapi you still boleh buat day trade, tak ada masalah. Sebab day trade adalah RM3,000 je apa nama, tapi you kena day trade sajalah, you open and close position on the same day. Dia tak boleh nak overnight, unless kalau you dah grow kan balik lah duit tu more than 6,000, then you can overnight balik, no problem. Kalau ubah trailing stop, take profit kena ubah dulu ke? Tak payah. Yang ni more detail saya akan terangkan esok dalam webinar yang kedua. Contoh kan, kalau kata you dah buat TP, ataupun kalau you tak buat TP, you just adjust trailing stop je. Let's say you nampak trend tu akan continue naik. Okay, so you nak try to take the maximum profit out of it. So bila you nak trade the maximum profit, you akan ride until the end. Okay, trend tu tadi, you akan ride. Okay. So anda adjust je lah trailing stop. Selagi tak kena, tak kena lah. Okay, just ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau kata anda dah anda TP dekat sini kan, anda kena lah. So
bila anda trailing stop kat sini pun dia kena TP kat sini. Kalau kata anda tak ada TP, anda boleh adjust selagi kata trailing stop anda tak kena. Then kalau kena. Atau kalau kata anda kena sebelum TP anda kat sini tinggi kan. Okay. Tapi dah kena trailing stop. Then cancelkan je lah TP. Maknanya position anda dah close bila dah kena trailing stop tu. Maksudnya take profit tak perlu letak pun okey kan? Yes, betul. Tak payah letak pun tak apa. Tapi anda stop loss kena letak. Jangan tak letak stop loss sebab kita nak protect anything happen. So, profit you nak open, you nak try because no reason you nak unlimited you punya profit, tapi there's a reason you nak limited kan you punya stop loss lah. You punya risk. Cuma jangan terlalu tamak agak lah. Sebab kalau kata trend tu still strong tak ada masalah. Tapi kalau trend tu you dah nampak dah 50-50, dah nak try berubah, cikgu Afi ada ajar lah macam mana nak detect pergerakan trend tu dah nak berubah dan sebagainya. You kalau boleh ada profit yang banyak masa tu, you nak take, boleh take. Ataupun kalau you take banyak lot, you boleh take half lot. Half daripada trade yang masuk tu. RS Future Smart boleh dilihat di handphone atau di PC saja. Di PC saja. Handphone RS Future Smart ni adalah sebenarnya platform untuk equity, saham. You nak jual beli saham pakai handphone tak ada masalah. Tapi untuk tengok chart FCPO, you kena tengok pakai PC. Kalau pakai handphone, dia tak berapa cantik lah. Dia boleh juga masuk melalui web base. Tapi kecil lah. Tak best sangat lah. Unless kalau kata you ada tab ke apa ke, boleh buka tak ada masalah. Boleh. Reversal candle kena hafal ke? Okey, kalau kata terlalu banyak yang ni, tunggu yang Cikgu Wafi punya reversal candle ada lebih kurang dalam 4. Lebih kurang lah, banyak juga. Ada juga yang dah ada yang hari ni. Tapi dia ada tak penambahan satu lagi dan dia ada buang satu lagi. Lebih kurang 5 juga reversal candle yang itu memang kena hafal. Tapi hafal yang Cikgu Wafi punya nanti. Sebab yang ni yang asas dia. Tunggu yang Cikgu Wafi bagi nanti. Okey. Reversal candle ni teori dia macam tu. Reversal candle, so kalau kata even though kita jumpa kat support, reversal candle tu adalah untuk buy reversal contohnya lah kan. Tapi trading you kena ingat dia tak 100% win. Walaupun kalau kita ikut rule sekalipun, kita boleh salah. Okay, so that's why kalau kata anda rasa risk tu kecil, anda boleh masuk. Tapi kalau kata anda nak tunggu confirmation, anda kena tunggu confirmation lah. Memang kena tengok dia break ke mana dan sebagainya dulu baru nak masuk entry dia. Entry tu semua Cikgu Afi akan beritahu lah. Sebab boleh je jadi reversal candle buy tapi dia pergi sell dulu. Boleh jadi. Itu kita panggil fake lah. So ada banyak faktor lain yang boleh kita tapis dekat situ. Cara-cara dia semua. Sebab tu trading dia tak consist of one or two tools je. Dia ada gabungan sikit. A few tools yang kita kena tengok. Okay. Ada rules yang kita kena follow. Ada rules nanti Cikgu Wafi dia akan beritahu lah. Saya nak share sekarang tak surprise lah kan. Tak best pula. Okay semua. Kalau kata ada apa-apa soalan lagi mungkin boleh tanya dalam Telegram. Soalan Sazlan dah jawab kat ni tadi. Soalan lain kita sambung dekat Telegram
Saya endkan meeting sebab dah 2 hours. Okay. Selamat tahun baru untuk semua. Semoga tahun baru anda akan lebih meriah, anda mendapat kesihatan yang baik, anda lebih berjaya dalam apa saja yang anda ceburi, anda berjaya dalam trading, lebih profit. Kalau sebelum ni rugi, mungkin boleh buat profit. Okay. So, saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Esok kita jumpa lagi pada 1 Januari 2017. Okay, bye. Apa-apa soalan, tanya dalam Telegram lah. Kita sambung kat sana.